Pakai standard je lah. Mungkin lowered geli-geli sikit ke apa kan. Gedebuk tiba jadi safety car. Hai, Assalamualaikum. So nama saya Arif. Boleh panggil saya Arif atau boleh panggil saya Walk lah, as in Walk Racing. And ni adalah kereta saya, Proton Saga VVT Safety Car. So asalnya kereta ni kereta family car. Kereta family car saya beli masa PKP 2020. Tak fikir pun nak buat jadi macam ni sebenarnya. Semua tu macam nak pakai standard je lah. Mungkin lowered geli-geli sikit ke apa kan. Gedebuk tiba jadi safety car. Reason why saya ambil safety car punya livery ni is because saya tengok ramai kawan saya buat livery. Banyak main ke arah kanjur, banyak main ke racing looks apa semua kan. Lepas tu saya fikir kereta saya Proton. Lepas tu dekat Sepang kita ada safety car yang Wajar GTI sebetulnya, yang very old school punya. And we also have back then yang Mercedes CLK63, tak salah saya, yang buat safety car punya livery. So that was the inspo for this car lah. It's a blend of the Mercedes as well as Sepang punya safety car. So kita dapatlah rupa dia macam ni. Simple je, tapi this is what I like lah. Okay, so kita start dengan front dulu. So untuk front ni, asalnya Proton Saga ni Saga standard variant. So dia tak ada body kit tau. So apa yang saya buat, saya masukkan lip R3 ataupun lip anniversary edition. Tu satu. Nombor dua, kereta ni Saga VVT MC1. So dia punya logo lain tau. Logo dia macam style yang Proton lama. So ini saya convert ke MC2 punya grill lah. And then also saya ada plate frame Mitsubishi kat sini. And then untuk stiker, this is the biggest stiker yang ada lah untuk safety car. Ni yang paling orang kata first thing yang akan nampak atas highway, atas jalan. And also kita ada banner kat sini. For the stickers ni saya buat dekat 7 stickers. So ni untuk bahagian depan. And also untuk lampu. So lampu untuk signal DRL dengan side mirror ni saya on as DRL. DRL warna amber tau. Saya tunjukkan. Sekejap. So tak sure kalau dapat capture ke tak dekat kamera. But as you can see, so dekat side mirror amber, dekat headlamp pun ada amber kat sini, dengan dekat DRL. So both amber. Tapi bila kita on signal, dia still menyala lagi lah. So we don't confuse the road users on the road lah. So dia masih function lagi. And hazards pun masih on lagi ya. So that is for the front lah. Alright, so kita kat tepi sekarang ni. So kita akan explain pasal dia punya side. So untuk safety car ni, delivery dia agak simple. Untuk yang Mercedes-Benz tu dia just yang depan dengan tepi saja, yang F1 yang logo tu. So yang Petronas ni saya dapat inspo from Proton Wajah. Kalau you guys pergi dekat Proton HQ kat Shah Alam tu, diorang ada this sticker lah. So that's the inspo saya dapat, so to make it more local. As for the side, tak banyak sangat. Ada side skirt AE, logo emblem hybrid ni saya tambah lah, nak bagi penuh. And then kita talk about wheel suspension. So for wheels and suspension, rim saya pakai RPF1 ET33. Untuk tayar saya pakai Forcium EXP Sport. Ni lah orang kata apa, semi-slick bag kuning orang kata. Semi-slick TikTok shop. Murah, 170 dapat lah untuk satu tayar. So 4 tayar 700 lebih dapat semi-slick. Okey lah untuk geli-geli kan. And then dice cap ni saya beli kat BK Performance lah, dengan Taki. And then untuk suspension saya pakai Gap HE series high-low body shift. Cuma untuk spring and then service saya buat dekat PRS suspension dekat Equine Park. So alhamdulillah Kesim dah set up. Memang sedap lah, cun-cun untuk geli-geli lah orang kata. So kalau kita tengok kat belakang pula, same setup. Oh yeah, and fenders dah roll untuk depan and belakang So mungkin agak ketupak sikit. Ini cerita dia. Kalau parking kat rumah je sebenarnya. Turun rem, nak pusing, tak ambil side. Zap gitu. So tu sajalah.
Untuk set up jari, saya buat depan dalam setengah jari macam tu, ada camber. Belakang ni setengah jari jugalah kurang. So that is for the side lah. Okay, so now kita pergi ke belakang. So belakang ni lah macam nampak macam gah sikit lah. So kita start dengan ducktail. So ducktail ni saya beli kat Shopee. Balut stiker je, balut stiker carbon. Lepas tu untuk albino ni, okay, sebelum ni dulu-dulu before keluar dragon scale apa semua tu kan, albino kalau nak dapat memang kena custom. So selalu kalau dah custom, reflector ni dia akan jadi kosong tau. Dah tak ada reflector dalam ni. Tetapi saya dapat jumpa dekat Shopee juga, orang jual satu housing set siap dah from factory macam ni. So saya just beli je dan sarung balik. So dapat reflector OEM ni balik. Memang nampak macam OEM. And then mentor saya dah convert full LED semualah. So tak ada lampu kuning ke apa. And for emblems, sini pun sama jugalah, letak hybrid. Hybrid. Lepas tu kat sini Muiz punya logo. Asalnya Muiz logo ni warna kuning tau, tapi bila dah lama dah kena jemur panas kan, dia dah jadi monochrome. So asalnya nak cabut, tapi bila nampak macam dia ni albino, nampak macam masuk kan, so kita maintain je. And then stiker safety car kat sini dah bagi nampak team tu, orang kata apa, blend in together. And then diffuser. Diffuser ni ramai orang tanya. So diffuser ni saya beli kat Shopee juga, universal je. Cuma nak memasangnya tu jenuh sikit sebab dia tak ada bagi apa-apa instruction. Benda pun universal, so kena ikut creativity lah. So ni saya dengan kawan saya DIY lah, nak buat macam mana kan. Dah banyak kali dah adjust ni kan, still dah nampak sengit senang kalau ikut kan. Tak apa lah, jalan je. And then untuk exhaust saya cut out kat sini. Sebelum saya pakai diffuser tu, saya cut out je muffler ni, and then buat pipe sengit. Konon-konon ala-ala pipe bintang lah katanya, padahal bawah tu pusing balik ke tepi kan. Lepas tu saya pakai Regu muffler S-Low. Asalnya S-Low, tapi fiber dah habis, so bising sikit. So itu adalah untuk tepi lah, belakang. Okay, so now kita masuk ke interior pula. So untuk interior ni, dulu saya dah macam-macam dah saya dah buat, main head unit karos dengan meter beradik apa semua. But for now kita buat dia more tu macam OEM plus, since je lah kita nak main ke safety car kan. So dia more tu OEM plus lah. So apa saya buat, first kita ada quick release steering wheel dengan steering Momo Monte Carlo. Boss kit quick release dengan steering saya beli dekat BK Performance juga. Untuk meter saya pakai Luffy saja. Luffy ni bagi saya macam dah okey lah, paling bagus sebab dia macam 10 in 1 tau. So kau boleh tengok everything dalam ni. Boleh tengok dia punya vitals, voltmeter, oil temp, oil press, water temp. So semua boleh tengok dalam ni, tak payah pakai meter beradik banyak macam ni. And then untuk dashboard, okay, so as you guys can see, kat depan, kat luar semua ni MC2. Tapi kalau korang tengok dashboard saya ni MC1. So jadikan cerita, kita orang buat DIY project. Masa tu saya baru beli head unit double din, nak try masuk double din, tapi radio kat atas kan untuk Saga MC2 tu kan. So apa kita orang buat, kita orang beli center console MC1. Lepas tu try nak masuk, bila tengok belakang, aircon vent tu dekat bawah, bukan kat atas. So dia saya bagi advice lah, kalau nak tukar dashboard, tukar seketul. Jangan buat macam kita orang. Kita orang potong aircon vent, pakai exhaust fan yang kat kitchen tu, masukkan jadikan kat atas. Aircon ada, tapi dapat dalam 80% je lah. Dia tak dapat macam OEM lah. Tapi okey lah, jadilah without orang kata tukar the whole dashboard. So dapatlah center console MC1, double din kat bawah. So saya pakai head unit pun head unit Kenwood, base model je. Dapat AACP, Android Auto, Apple CarPlay, cukup lah, wired. And then event, yang ni asalnya FLX, masuk je, tukar je daripada VVT masuk FLX. And then untuk audio pula, so audio saya pakai Infinity depan belakang. So depan 650C component set, belakang 6050 coaxial, and then kat atas saya pakai Kenwood bantal. Kenwood bantal tu saya main as tweeter lah, nak bagi support depan belakang. That's for audio lah. And then saya ada full bucket seat. Funny story about bucket seat ni. So memang saya sebelum ni orang pakai seat standard je. Planning pun nak masuk sebenarnya Recaro Caldina. Jadikan cerita, satu hari tu saya naik genting dengan kawan saya, morning drive.
Lepas tu esoknya tu saya nak celebrate birthday saya dengan family saya. Tengah bawa kereta, tiba-tiba seat patah. So birthday saya pergi makan-makan dengan seat patah, bawa kereta macam gini lah. Last mak saya cakap, ambil duit ni nak, pergilah beli seat, nanti gantilah duit. So jadilah full bucket kat sini. Ni paling murah dapat ni sebenarnya. Kalau tak nak tukar dua-dua, tapi kita mainlah sebelah dulu. So also ada zoom mirror, and kita also ada beacon, lampu beacon kat atas ni. Lupa nak bagi tahu. Nanti saya tunjuk nantilah. Saya ada ambient lighting. So ambient lighting ada from kaki, door handles dengan pillar tengah dengan pillar belakang. So dia kat luar nampak macam safety car, macam racing kan. Dalam dia masih macam ada rupa macam ala-ala orang kata apa, feel OEM, feel macam ala-ala Honda Access lah kononnya. Proton Access. Macam tu lah. Okay, so now kita tengok dekat engine pula lah. Tak ada apa pun sebenarnya engine ni. Saja yang tunjuk je. So engine tak banyak sangat mods. Saya pakai K20 coil plug. Ni saya beli dengan Putbeza, sekali dengan harness. Drop in air filter, saya pakai Works Engineering, and then tepi ni saya pakai cover transparent ni macam sesaja je lah, tak tukar pun berapa dalam tu. Sesaja lah nak show off, tengok benda tu berpusing. Untuk exhaust system saya pakai X-Factor 421. Tabung tengah saya pakai Max Racing Twist Bullet. Lepas tu belakang tadi muffler Regu tu lah. Untuk exhaust ni saya dah banyak eksperimen dah, dengan straight pipe lah, dengan apa tak ada tabung lah, apa semua kan. Kini kira macam dah nak final set up lah kiranya. Dah ada power, bunyi pun just nice, tak terlampau bising, and drone pun dah minimal lah kat dalam. Sajalah nanti bawa highway takkan nak dengar bunyi exhaust drone ni je, macam pointless lah dengan audio tu kan. So ni kira macam dah final set up untuk exhaust lah. Last but not least, kereta ni dah also remap. Saya remap dekat JC Racing. That was exhaust set up yang lama lah. Ni dah buat exhaust setup baru ni, InsyaAllah mungkin saya hantar balik remap lah kat diorang. Oh yeah, and also bar ni. So bar ni memang dapat tau daripada Proton memang bagi from kilang. So ni untuk MC1 dan MC2. So selalunya kita nampak orang akan tambah aftermarket ni kan, tapi untuk Proton tak, diorang bagi sekali. Dia untuk MC1, MC2, MC3 saya difahamkan diorang letak dekat dalam cross member kat bawah. So dia dah integrated sekali, so dia dah tak ada lah kat atas ni. Tapi that's one interesting fact about MC1, MC2 Sagas lah. So ni lah sedikit sebanyak pasal kereta saya Saga VVT ni. Dia plan dia memang tak sepatutnya jadi macam ni tau. Dia more tu macam modi geli-geli je, tapi itulah bila dah ada rezeki kita buat macam ni, tak apalah, kita go for it lah. Untuk livery ni saya fikir lama juga dulu, banyak lah saya nak buat, tapi saya fikir macam why not kita try buat, kita ketengahkan konsep safety car, especially safety car dekat Malaysia, dekat Sepang kan, since F1 pun dah tak ada kat Sepang kan. So kita buat macam ni, masa letak logo kat Petronas Malaysia Grand Prix tu, bagi saya macam nampak dia international looks, tapi dia ada local flavour lah. And kereta ni Alhamdulillah boleh katakan first official car saya. Kereta ni memang tak ada major issues langsung tau, Alhamdulillah lah. Engine Cam Pro ni bagi saya macam reliable. So saya rasa itu je lah sedikit sebanyak pasal kereta saya ni. So if anything, korang boleh follow saya punya IG ataupun TikTok, Port Racing. So nanti boleh tengoklah pengembangan kereta ni kan, isu ke apa ke. So that's all from me. Assalamualaikum.